Biar betik. Lebah dengan tebuan kalau nampak burung ni memang terus pasrah. Tu dia, Maida. Ini ialah honey buzzard. Kalau dalam bahasa tempatan, kita panggil dia burung helang lebah. Satu-satunya burung dari kategori raptor yang daya dia fokus pada sarang lebah dan tebuan. Honey buzzard ni makan semua isi sarang, dari larva, pupa sampai ke lebah atau tebuan dewasa. Wush, habis satu keturunan dia tibai. Malah dia satu-satunya haiwan yang berani makan tebuan gegasi Asia. Tebuan paling bahaya di dunia. Bukan biasa-biasa nah. Kalau kena ketik dengan tebuan ni secara berjemaah, memang terus menghadap ilahi. Tapi untuk honey buzzard, langsung tak ada masalah. Badan dia memang khas untuk lingkupkan sarang tebuan dan lebah. Burung ni ada bulu keras yang lebat dan bersusun kerap macam sisik, dengan kulit tebal terutamanya dekat muka dan tengkuk dia. Memang kebal no haram lah dengan sengat lebah dengan tebuan. Kalau dia dah kenyang, dia akan rembat sarang tu sikit, bawa balik ke sarang dia. Beda jamu anak-anak nanti.